Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum para penonton. Alhamdulillah, dalam Assalamualaikum ini menderu-deru, bertalu-talu panggilan untuk kita infak, untuk kita melakukan amalan kebaikan, dan insya-Allah moga kita terus dipandu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni kita masuk kepada kempen untuk bersama dengan Yayasan Mihrab. Kita bersama dengan Duta Yayasan Mihrab sendiri, iaitu Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kempen Bina Bersama, maknanya kita bersama-sama dengan Yayasan Mihrab kan. Dan Ustaz, kalau kita tengok salah satu tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di hujung-hujung Ramadan ni, adalah kita tidak melepaskan untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak. Apatah lagi kita menyahut seruan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang suka bersedekah, lagi-lagi di bulan Ramadan. Jadi bagaimana untuk kita nak menjadikan rasa itu mudah untuk kita keluar bersedekah dan berpanjangan hingga selepas pada bulan Ramadan? Masya-Allah, terima kasih banyak Amy. Jazakumullah khair, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dikasihi dan dicintai Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya-Allah, kehangatan untuk menuju kepada penghujung bulan Ramadan hampir tiba. Ramadan akan pergi, tetapi apakah yang kita dapat muhasabah untuk kita lakukan perubahan pada diri kita? Apakah bekalan yang kita dapat bawa, oleh-oleh yang berharga, perkara yang sangat bernilai yang ada pada diri kita apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita bawa bersama. Subhanallah, Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mendatangkan bulan seperti bulan Ramadan setiap tahun adalah untuk membakar booster, untuk ianya menjadi suatu pencetus dan juga milestone, suatu untuk membakar momentum kepada manusia untuk sentiasa bersemangat untuk bertakarub kepada Allah, untuk terus beribadah kepada Allah SWT dan berpegang teguh istiqamah dengan syariat Allah SWT, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa melakukan kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat beruntung sekali hamba-hamba Allah yang dipanjangkan umurnya, lalu panjangnya umur itu digunakan dalam hal-hal kebajikan dan kebaikan, dan amat rugi dan malang sekali orang yang Allah panjangkan umurnya, kata Rasulullah, tetapi digunakan sakibaki umurnya yang panjang itu digunakan kepada kejahatan, dosa, keburukan dan maksiat. Maka kita gunakan sakibaki yang ada ini dan kita jadikan setiap Ramadan itu momentum untuk kita tambah lagi perubahan diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan perkara yang dapat kita teruskan, apa yang kita dapat hidupkan dalam bulan Ramadan ini adalah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, inilah bekalan yang menjadi harta kita yang hakiki. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kamu suka harta yang menjadi milik kamu ataupun milik orang lain? Maka sahabat mengatakan, sudah tentu yang menjadi milik kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang menjadi milik kamu yang sebenar, apa yang kamu hantar kepada masa depan kamu, iaitu akhirat kamu, yang kamu convert dalam bentuk pahala ganjaran yang di sana kamu nak guna untuk bekalan kamu selama-lamanya, kekal abadi. Itu yang menjadi harta kamu yang sebenar. Adapun suatu hari nanti harta yang kamu himpun kamu tak gunakan di jalan Allah dan kamu meninggal dunia, itu bukan lagi harta kamu. Itu menjadi harta milik waris kamu. Jadi Rasulullah tanya kepada sahabat, kamu suka harta itu milik orang lain ataupun milik kamu? Sudah tentu milik kami dapat manfaatkan. Maka suatu infak yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta kita yang hakiki. Apa yang kita tinggalkan, ia tidak dapat lagi membawa manfaat kepada kita, melainkan ianya adalah suatu penyesalan. Maka di sini saya ingin mengajak sidang penonton yang dirahmati Allah SWT untuk bersama dengan kami, Yayasan Mihrab, yang menumpukan dan komited di dalam membaik pulih dan juga membina masjid, surau dan juga ma'had tahfiz yang memerlukan. Dan alhamdulillah, salah satu sebuah masjid di Georgetown, Pulau Pinang, iaitu Masjid Wan Arifin, telah menghubungi Yayasan Mihrab untuk bekerjasama untuk membantu mereka untuk baik pulih masjid yang telah uzur, yang telah usang. Itu dia. Dan kalau kita tengok Ustaz, macam mana kita nak menjadikan, kita nak ada rasa Ramadan ini akan pergi, kita nak menghidupkan lagi masjid-masjid ni, imarah. Kita mungkin mengimarah masjid itu dalam cara yang berbeza, tetapi nak mengimarahkan masjid, kita perlulah memastikan masjid itu dalam fasiliti yang terbaik dan sebagainya. Jadi mengimarahkan untuk kita derma kepada, untuk kita infak kepada Masjid Wan Arifin ini juga sebenarnya menjadi salah satu kesinambungan kita mengimarahkan masjid di bulan Ramadan. Jadi, salah satu peluang yang terbuka kepada kita pada saat ini untuk bersama dengan kami Yayasan Mihrab, yang projek berada di bawah kami adalah membaik pulih Masjid Wan Arifin yang telah berusia lebih daripada 100 tahun,
yang telah usang, uzur dan rosak teruk struktur bumbung yang telah dimamah anai-anai dan juga struktur yang lemah membahayakan keselamatan jemaah yang hadir. Bayangkan ini rumah Allah SWT, tuan-tuan. Kalau rumah kita sendiri pun bocor sana sikit, bocor sini sikit, kita dah tak selesa, kita cepat-cepat rawat dan bagi maintenance. Ini kan lagi bagaimana rumah Allah SWT. Yang membinanya seorang businessman bernama Wan Cik Arifin yang hidup lebih daripada 100 tahun yang lampau, dan beliau telah tinggalkan amal jariah untuk generasi yang akan datang, untuk gunakan masjid ini untuk hidupkan majlis ilmu, untuk hidupkan ibadah di dalamnya, untuk hidupkan solat berjemaah dan sebagainya. Maka pahala itu mengalir dalam akaun Wan Cik Arifin. Itu menjadi harta dia yang hakiki. Bagaimana harta kita yang hakiki? Bagaimana giliran kita ambil daripada Wan Cik Arifin tadi untuk kita pula sebarkan manfaat untuk generasi yang akan datang. Rasulullah SAW kata orang yang paling baik di antara kamu orang yang manfaatnya dipanjang-panjangkan kepada orang lain. Sehingga kita dah tutup mata daripada dunia ini, kita tetap mengalir amal-amal yang dapat digunakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi di sini saya ingin mengajak sidang penonton yang dirahmati Allah SWT untuk bersama dengan Yayasan Mihrab untuk membantu Masjid Wan Cik Arifin ini. Ini keadaan sebelum di Kaca TV, dan pada ketika ini proses sudah pun bermula. Baik pulih sudah pun bermula untuk menggantikan kayu-kayu yang usang itu dengan apa dana yang telah kami kumpul setakat ini. Kami terus melakukan perubahan itu pada bumbung, pada khususnya prioriti di situ kerana ianya perlu ditukar kepada besi yang lebih kukuh dan lebih teguh. Dan kepada anda yang ingin menyumbang kepada Masjid Wan Cik Arifin, anda boleh lihat di kaca TV anda akaun bank yang tertera di situ, ataupun anda boleh scan QR code untuk tetapkan secara konsisten infak secara bulanan. Mudah-mudahan setiap ringgit kita itu membawa keberkatan dalam hidup kita dan menjauhkan kita daripada musibah, malapetaka dan bencana, dan menjauhkan kita daripada segala macam penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita dan bulan Ramadan dan terima seluruh amal ibadah kita, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia, insya-Allah. Dan juga para penonton, jom sama-sama kita bersama dengan Yayasan Mihrab. Sebab itulah kempen hari ini Ustaz, kita nak kempen bina bersama. Maksudnya kita bersama-sama dengan Yayasan Mihrab, dan difahamkan juga Yayasan Mihrab bukan hanya fokus kepada Masjid Wan Cik Arifin, tapi juga masjid-masjid yang lain, madrasah yang lain dan sebagainya, insya-Allah. Ayo sama-sama kita hubungi nombor yang telah tertera di kaca TV dengan QR yang telah tersedia tadi. Kita masukkan mungkin sedikit, mungkin banyak, tapi insya-Allah moga ada bahagiannya juga untuk mereka yang memerlukan, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, jazakallah khairan katsira sebagai duta Yayasan Mihrab, dan kepada anda para penonton, kita nak berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini.